Lepas tu lah sekali semua orang dia tak bayar. Dia collect je. Dia collect je. Ada terjadi tak? Ada, memang ada. Oh, tahniah kepada production, tahniah pada director. Tapi Director lah tulis apa ni. krik. Ya. Kan pelakon, bila berlakon kan, dia berlakon pelbagai karakter. Pada satu masa tu dia akan ada masalah kecelaruan identiti. Contoh, satu filem ni dia jadi penjahat, satu filem ni jadi ustaz, satu filem ni jadi perobol. Dia tak menghargai punya skrip kan. Sepatutnya punya skrip tu nombor satu dalam production tu. Dia macam tulang belakang kepada apa-apa pengeluaran filem dengan telefilm. Penulis skrip ni. Kalau penulis skrip tu buat cincai-cincai, roboh lah. Betul lah. So itu perlunya konti. Okey. Sepatutnya kau tengok balik, playback balik. Playback balik apa yang kau shoot tadi. Nak tengok cantik ke tak? Cantik ke tak? Ada suara ke tak? Tapi kalau orang yang bendul, jenis tak faham, dia ke buat macam tu tau. Sebab sekarang ni aku rasa cramp sebab aku orang yang macam tu. Podcast aku setiap episode mesti ada insiden. Aduh. Insiden kena halau lah, insiden lampu lah, ni lampu. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Hi guys, welcome to Tenang Talk Podcast. Untuk episod ke berapa, tak apa, kita abaikan yang tu. So, seperti biasa, terima kasih kepada sponsor kita, Tenang MY. Kalau korang nak cari baju, boleh pergi ke Shopee Kedai Tenang. So untuk rakan-rakan yang nak sponsor podcast ni, bolehlah berbuat demikian. Tekan je link kat page kita. Kita boleh borak bincang harga ke macam mana, indoor ke outdoor ke, tak ada masalah. So untuk dalam episod ni, kita ada kesinambungan daripada podcast yang lepas. Kita pernah bersama dengan Abang Modal. Time tu kita cerita huha-huha je. So hari ni kita nak go into deep sikit lah. Okay, boleh. So first kali, by the way, thank you Abang Modal. Spend masa weekend dia datang kat tempat kita untuk buat podcast. Dan terima kasih juga kepada subscriber yang menonton video-video podcast kita, video business siri, apa-apa yang berkaitan dengan channel kita lah. Klien-klien kita yang buat editing apa semua. So first kali aku nak ucap terima kasih lah. Then macam biasa, podcast kita ni pasal kerjaya. So, Abang Modal. Mampus. Cuba member. So, macam episod lepas, kau cerita pasal nak buat filem. Okay. First kali. Kat lu. Tak ada. Kau tanya pasal nama aku tu. Macam mana dapat nama tu? Tak ada cut. Memang kita tak cut. Tak ada cut. Memang akan masuk sekali. Sudah. Sebab podcast aku macam yang episod lepas, tak ada cut. Okay. Macam kau nak suruh aku tanya pasal nama lah. Okay, kita boleh tanya. Tak ada masalah. Macam mana nama Abang Modal tu dapat Abang Modal? Cuba kau ceritakan. Sebab modal ke apa? Tak tahu? Tak tahu lah. Aku tak tahu. Okay. Abang Modal tu sebenarnya, dulu saya ada pun gambar macam ala-ala model lah. Okay. Terus saya tulis lah, abang sedang buat model. Okay. So ada orang komen. Oh, abang model. Oh, untuk casting lah. Tak saja post lah. Tapi ada kat casting, post gambar macam ala-ala model lah. Dia, orang panggil apa? Macam bukan portfolio, Comcard. Comcard kan. Comcard ni apa bahasa penuh dia sebenarnya? Comcard tu macam gambar. Tak. Gambar profile yang ada yang separuh badan. Tak, maksud aku Comcard ni. Apa nama penuh dia sebenarnya? Comcard. Aku pun tak tahu. Tak tahu. Comcard je kan. Biasa panggil Comcard kan. Comcard kan. Comcard. Dia singkatan dia. Comcard ni sebenarnya portfolio je kan? Portfolio, tapi dia bentuk gambar lah. Gambar saja. Gambar saja. Gambar ada detail lah, nama, umur, tinggi, berat. Oh, okey. Itu dipanggil Comcard. Kalau profile boleh juga tapi orang lebih Comcard lah, lebih proper lah kan. Comcard orang tahu untuk casting lah kan. Okey. So Abang Modal tadi. So aku pun lah gambar model tu. Aku pun tulis lah abang model. So aku dia pun komen kat bawah tu kan. Oh, abang model ni. Oh, ini model, lepas ni model lah lepas ni. Okay, kena nganjing lah. Nganjing lah kejap. Tu bila model tu aku buat, cuba tukar twist tengok. Model jadi model, abang model. Bukan so, sebab dari situ dapat nama model tu. Bukan sebab duit ke bukan apa. Duit, bukan. Okay, so bila dapat abang model tu, so dia orang
automatik akan sebut bab modal tu. Okey. Ada makan modal lah. Daripada modal je Nak modal minta lah. Modal lah. Okey, faham. Dia sebenarnya asalnya daripada modal Okey. kan. So aku nak tu jadi lawak kan. Ah. Macam komedi kan. So fikir boleh. Okey juga kan. So apa tujuan kau pilih jadi komedi kan nama kau? Sebenarnya. Sebab sebelum ni nama aku bukan nama tu. Kau pakai nama apa? Nama glamour corner lagi. Nama glamour lah. Asal aku Yus Mizi. Ha. Asalnya dari dulu start aku shooting sampai start separuh jalan kan nama aku Yus Mizi. Aha. So siapa yang sezaman dengan aku yang shooting sama aku semua kenal aku Yus Mizi panggil Yus, panggil Mizi. Yang paling lama sekali paling latest sebelum nama aku Yus Mizi tu nama aku Mizi. So siapa yang panggil aku Mizi tu dia orang yang kenal aku paling lama kali. Oh, okey. So Mizi paling lama. So yang panggil Yus paling lama juga. So abang modal yang terbaru. Latest macam lah. kau Orang panggil tenang lah. Abang modal lah. Okey. Aku kira generasi baru yang kenal kau. Tiga lah aku rasa. Okey. Sebab nama kan aku tukar dia 3 nama kan. So jumpa nama ni. berbalik kepada soalan utama aku. Apa reason kau kau nak buat filem? Apa objektif kau sebenarnya? Sebab minat lah. Minat je? Bukan in term of minat dengan satu lagi nak berkarya lah. bukan in term of nak buat duit ke? Duit belakang kira lah. Kenapa kau tak rasa duit tu penting? Duit tu penting tapi lebih fokus pertama minat, yang kedua duit. Okey. Yang ketiga glamour lah kau nak lah. Yang fokus yang pertama minat lah. Bukan duit satu, yang kedua minat. Bukan dia minat satu, yang kedua tu duit. So dalam podcast ni sebenarnya duit tak ada pun dalam senarai sebenarnya. So kononnya lah dalam podcast ni ibarat aku ni orang yang counter kau lah. Pembacot orang cakap keyboard warrior. Kira kita ambil orang cakap kita bagi situasi lah kan. So untuk episod ni lah. So bila kau cakap kau rasa karya tu perlu kehadapan kan. Tapi bila kau nak berkarya kau kena ada duit. Itu macam mana kau nak achieve benda tu? Itu yang tak ada modal tu sampai sekarang tak buat filem tu. So tu yang buat filem pendek dulu nak belajar kan cara nak buat filem. Belajar pada maksud aku kalau kau tak mendahulukan duit dalam karya kau, macam mana kau nak hasilkan karya kau? Sebab keutamaan untuk menghasilkan karya memerlukan duit. Sebab itu bukan kepakaran aku tu masalahnya. Kepakaran aku buat filem pendek, buat filem panjang. Kira panjang tu aku boleh lepas lah aku rasa. Sebab sebenarnya aku pernah buat yang panjang-panjang kan. Itulah kesukaran yang aku hadapi sekarang ni. Faham? Kiranya bukan bidang aku lah bab tu. Faham? Bab funder. Maksudnya setengah syarikat kepakaran dia keluarkan produk sahaja tapi tak ada kepakaran untuk marketing. Betul. So dia kena hire orang untuk marketing lah. Okey, faham. Okey. So apakah karya kau? Serius kan soalan member dah pucat. Ada macam dia agak terkejut sebenarnya ni lah. Dia tak terfikir sebenarnya aku nak tanya soalan serius macam ni. Tanya aku. Okey. Apakah antara skrip yang kau buat dan ditayangkan? Ada tak? Skrip telefilm ada. Tayang TV9. Cerita apa? Cerita Wayar Putus. Apa? Wayar Putus tajuk dia. Kira 100% skrip daripada kau? Betul. Sebab pergi pitching pun aku pergi kau yang pitching lah. Aku present sekali dengan director lah. Director dengan producer sekali lah. So mula-mula skrip aku buat proposal dulu. Bila proposal tiba-tiba proposal aku lulus. Bila lulus dia panggil lah pergi TV3. Untuk pitching lah. Pergi TV3 untuk pergi pitching. Pun lulus juga. So lulus jalan lah projek tu. Faham? Sebab aku tak pernah buat skrip. Aku tak tahu step by step dia. Sebelum kita pergi ke skrip, aku nak tahu dulu apa beza telefilm dengan filem. Telefilm beza dia durasi lah. Dia ada dua. Beza dia. Kejap, bagi dia lalu tu. Nampak beria sangat kan. Orang pakai motor nak pakai motor kak. Telefilm dengan filem beza dia ada dua je. Satu durasi. Satu lagi format. Format maksudnya? Format maksudnya dia pergi ke mana? Macam telefilm tayang di TV saja. Kalau filem tayang di wayang. Okay. Itu beza je sebenarnya.
adakah telefilm ni boleh menjadi beberapa episod tak? Ke Tak boleh. Tak Telefilm. Telefilm boleh pergi ke arah filem. okey, Kalau dia convert ke dia olah balik lah format filem, baru boleh tayang kat wayang. Okey. Dari Tapi durasi dia masih beza lagi. Dan telefilm sejam lebih dah panggil tele. Kalau filem tu lebih lagi pun boleh panggil filem. Kalau 30 minit tak panggil filem. Takkan kalau 30 minit pun consider telefilm masih lagi. tele lagi. Okey. Kiranya telefilm ni adalah short kepada filem lah. Boleh kata Boleh dikatakan macam tu, lebih kurang lah. Okey. Dari segi editing dengan orang cakap penghasilan telefilm dengan filem ni. Soalan lain macam kan. Dari segi jawab dari segi penghasilan ni base apa yang kau tahu lah setakat kan. yang aku tahu lah. Adakah kos yang sama ataupun maksud aku kan nak buat hasilkan telefilm ni dengan filem kos yang sama ataupun berbeza? Dia berbeza lah sebab bergantung pada durasi lah. Bergantung pada macam durasi lah. telefilm kan sejam. Filem kata sejam lebih. So kos lah. Banyak scene lagi. Okey. Banyak scene, banyaklah tambah lagi kos. Lagi banyak kos lah. Banyak kos. Bergantung Untuk dari segi editing, color apa semua tak terlibat lah. tak pastilah. Sebab edit je boleh je. Yang tu filem, edit cara filem pun boleh sebenarnya. Cuma tayangan je lain. Okey. Untuk Glo TV kan. Alright. So ni side track lah. Sebelum kita pergi, sebenarnya kita nak cerita pasal skrip. Okey, untuk boleh. penghasilan satu-satu skrip tu kan. Contoh macam aku tak pernah buat skrip. Apa yang aku kena tahu komponen yang kena ada dalam skrip? Maksudnya kalau let's say lah aku buat barang lah. Barang lah. Let's say lah aku macam buat, aku lebih pada copywriting untuk marketing kan. So kita kena ada hook, introduction, body, call to action. Kalau macam kita buat skrip untuk telefilm kan, apa komponen dia kena ada dalam tu? Kira komponennya jalan cerita lah. First kali sebelum buat skrip kena ada sinopsis tu kan. Sinopsis. Dari sinopsis tu kita kembangkan. Aku dulu bukannya masuk kos belajar skrip pun. Aku tengok contoh-contoh je. Belajar sendiri je. Tengok lepas ni apa. Bila try buat. Okey, contohlah kita ambil first perjalanan. Kita buat sinopsis. Dalam sinopsis tu kita nak cerita apa sebenarnya dalam tu? Sebenarnya nanti aku buat kelas, nanti kau bayar yuran aku ajar semualah. Kira cerita secara ringkas lah. Secara ringkas. Sebenarnya nak buat skrip ni, dia perlukan apa? Proposal tu, jalan cerita. Kalau dah ada jalan cerita, lepas tu kita pecahkan kepada treatment. Treatment satu sampai katalah ada 80 scene. 80 treatment yang kau kena buat. Treatment tu apa treatment? Treatment tu maksudnya perjalanan cerita. So bila kau ada perjalanan cerita tu, so kau boleh buat skrip. Okey, aku bagi contoh kan. Ali pergi ke pasar. Itu treatment yang pertama. Lepas tu bila kau nak buat skrip, aku olah kan Ali pergi ke pasar. Betul. Ali terjumpa kawannya Muhammad Ahmad. So kau buat dialog-dialog dia. Dari situ kau pecahkan skrip treatment tu. Adakah treatment ni ibarat kita menggambarkan scene tu? Maksudnya contohlah Ali pergi ke pasar. So dalam otak aku, okey, scene dia Ali pergi pasar jumpa Abu. Kita kena tuliskan kita kena idea sendiri. Kena visual, kena daripada imajinasi kita tuliskan. Kita terjemahkan kepada skrip tu. Itu pasal idea penulis tu. Faham? So adakah ayat-ayat pada skrip tu akan digunakan 100% oleh pelakon, ataupun pelakon boleh olah sendiri pula ayat daripada skrip tu asalkan sampai objektif dia? Faham tak maksud aku? Faham. Contoh dalam skrip tu kan kau tulis, "Hai, nama saya Muhammad Firdaus. Saya kena jumpa Encik Abu lepas ni." Ataupun sebab aku dah baca skrip tu kan, macam asal skema sangat skrip ni. So aku olah skrip tu dalam video kan. Bro, nama aku Firdaus. Aku nak jumpa Abu lah. Boleh tak macam tu? Masa syuting? Okay, skrip ni bila kau dah sampai kepada tangan director,
director yang kena tentukan. Dia bergantung pada director. Okay, faham. Tapi salah satu masalah kalau director olah tu akan lari mengganggu yang lain lah. Mengganggu penulis skrip ni. Dia macam tergurus hati. Kenapa kau nak olah skrip aku buat cantik-cantik kan. Okay, faham. Tapi dia macam tu pula. Tapi adakah masa menulis skrip tu kau akan menggunakan bahasa yang skema ataupun bahasa yang kau rasa orang biasa guna? Tak, dia bergantung kepada pengarah. Pengarah nak ikut kau sebiji-sebiji. Okey, kadang pengarah cakap, kau kena hormat penulis skrip ni, kau kena ikut apa yang dia cakap ni. Dia tulis skrip ni kau main payah, kau kena ikut skrip. So kena ikut lah. Faham? Kalau kadang dia tu tak payah ayat skema kan, kau olah ikut bantai dia dia bergantung pada director sebenarnya. Okey. Sebenarnya kita dah lari jauh sebenarnya ni. Sebab sebelum treatment tu kan, sebelum buat treatment tu, dia kena ada sinopsis dulu ke? Okay, proposal. Okay. Lepas tu buat sinopsis. Ke macam mana? Daripada proposal tu buat sinopsis ke daripada proposal dia banyak cabang-cabang dia sebenarnya. Dia tajuk. Alright. Lepas tu objektif. Kena ada objektif. Jalan cerita. Lepas tu pelakon cadangan. Okay. Dia banyak lagi pecahan proposal tu. Betul lah. Okay. Lepas tu barulah keluar sinopsis. Baru keluar sinopsis. Yang utama main dia sinopsis lah. Lepas tu dah keluar sinopsis baru keluar treatment. Treatment tu untuk panduan produce skrip. Kalau kau ada sinopsis je, kau nak terus buat skrip pun boleh. Tapi kalau kau pandai lah. Tapi kalau sepatutnya kena ada treatment lah, sebab memudahkan kerja kau. So kira ke treatment ni sebenarnya storyboard ke lain storyboard dengan treatment? Storyboard tak juga. Bagi aku treatment storyboard lah. Okay. Storyboard ni lebih pada orang yang buat prop tu kan. Visual untuk lakonan apa lepas tu. Itu dah siap dia pangkar kan. Dah siap. Scene berapa kan. Kalau sikit lain, kena ada treatment. Kalau 80 scene lah kau kena buat. 80 treatment lah. 80 treatment kena buat. Okay. Semua supaya memudahkan kau buat skrip. Okay. Kalau tak ada benda tu, macam mana kau nak buat 80 scene ni? Kan? Faham. Kiranya lebih kurang macam objektif kepada satu-satu scene lah kan? Betul. Okay. Faham. Ui, keras nak buat. So sinopsis kau dengan treatment tu kena padu lah. Kena teli lah. Per idea lah. Bagi cantik kan. Okay, let's say untuk telefilm 30 minit. Macam aku buat skrip kan. Dalam 80 treatment tu kan, bukan semua dia terima. Aku dah buat siap. Lepas tu hantar kat producer. Producer reject. Kau buat balik. Ni tak nak. Dia ada scene-scene yang dia minta ubah lah. Minta ubah. Macam ada scene kahwin. So dia tak nak kahwin. Suka ubah. Dia kawan biasa je. Kena buat balik tau. Kira kita dah buat dah kan. Dengan jalan cerita kau sekali pun kena berubah ke? Kena berubah lah. Sebab dia nak jimatkan kos. Scene kahwin lah. Banyak kos nak keluar. So dia tukarkan kepada kawan je lah. Semua scene ni tak pakai. So buat olah balik. Itu baru final script. Bukan kau dah siap, treatment siap, memang dah siap. Tak, kau kena bagi hantar kat producer tu, dia lulus kat dia. Kalau tak lulus, buat balik sampai siap, baru hantar kat dia. Sampai dia lulus. Sampai dia puas hati lah. Faham. Apa-apa semua bergantung pada producer lah. Pada producer lah. Bila dah skrip dah siap nak shoot kan, dapat kat director, director punya tangan lah. Jalan lah. Kau nak pakai ayat sendiri ke apa ke, kau ikut direct pada penulis skrip ke, bergantung pada director punya. Kalau penulis skrip ambil hati, aku tak tahu nak cakap apa lah. Sepatutnya dia dah tulis skrip, kau kena ikut lah apa yang dia cakap. Apa khabar lah dia cakap. Takkan nak WhatsApp. So jadi lain lah. Okay, faham. Kan ada zaman YouTube dah tak ada WhatsApp lah. Okay, pada pandangan kau kan, macam mana ya, aku cuba mengeluarkan ayat yang tidak menyakitkan hati mana-mana pihak lah ni. Sebab aku takut kadang kita nak sampaikan lain. Tapi masih skrip kan aku? Pasal skrip lagi lah. Okay. Pada pandangan kau, perubahan pada skrip oleh director, adakah ia sebenarnya mengguris, orang cakap akan merosakkan reputasi penulis skrip? Betul. Sebenarnya mengguris lah hati penulis skrip. Aku tulis cantik ni, kau nak ubah suka-suka. Ada gaduh kat set sebenarnya ada. Tapi andai kata perubahan tu ke arah, contohlah ke arah kebaikan, kau rasa benda tu boleh diterima? Boleh sebenarnya. Tapi dia sebenarnya kena ada perbincangan lah kan.
Perbincangan lah. Sebaiknya Sebab tu boleh skip. Kalau boleh skip mesti kan ada kat alokasi. Faham. Dia panggil aku kalau alokasi ada set, aku pergi. Tapi kau buat apa pun lepak-lepak kena-kena. Oh ni. Yelah. Faham. Okey. Berapa banyak skrip yang kau dah buat? Itu banyak lah. Tapi yang betul-betul lulus. Tak apalah, yang betul-betul tak lulus lulus ke, yang lulus ke, anggaran. Bukan skrip lah. Banyak pada proposal lah. Berapa banyak? Tak ingat. Anggaran. Sebab dalam laptop lama kan, dia dah hilang kan. Susah. Lebih 100. Mana ada di tu. Puluh-puluh gitu je. Tak banyak. Faham. Idea tu banyak lah. Okay. Tersimpan gitulah. Boleh tahu tak berapa dia bayar untuk telefilm wayar putus tu, skrip yang dia beli? Boleh tahu tak? Dia bergantung pada musik baru dengan lama. Okay. So baru ni dia murah sikit lah. Bila lama tu dia tinggi. Boleh demand lah. Sama lah kalau telefilm, filem, beza. Kalau telefilm, kalau orang lama dalam 10 ribu ada lah. Itu telefilm. Kalau filem lagi tinggi lah. 20 ribu kat atas. 20 ribu kat atas. Ke 50 ribu boleh dapat tu. Kena katalah setahun buat 5 skrip. Satu pun tak apalah. Janji lulus lah kan. Masuk. So kalau kau nak buat skrip kan, untuk filem kan, kau fokus filem aja. So bila kau dah ada proposal tu kan, aku pergi pitching kat banyak production filem kan. Aku pergi pitching, mana salah satu terlepas, kalau lulus, jalan duit kau. Okay. So bila filem kau laku, filem kau meletup, dia panggil kau lagi. Itu aja. Faham. Kan macam penulis skrip yang famous Afilo nama dia, yang buat filem apa? Yang Syafiq direct tu. Aku kenal Ibnu Rijal je. Ada filem Syafiq Yusof tu yang dia buat Abang Fadil. Abang Fadil dia buat skrip. Itu takkan dia bayar murah-murah, mesti bayar banyak kan. Faham. Itulah. Tapi kau cerita kau kena best lah. Tapi memang lepas satu tu je lah, kalau daripada pihak kau sendiri kan. Hanya sebenarnya proposal tu dia suruh buat banyak. Aku hantar berapa? 3 ke 4 ke? Satu yang lekat. Sekarang kau fokus lagi tak untuk buat script writing? Aku dah stop lah rasanya. Stop terus. Tak tahu, aku macam kalau buat pun dia makan masa sebenarnya. Kalau macam kau hantar hari ni, tak mestinya bulan depan kau lulus. Dia makan bulan. Untuk dia panggil kau kata lulus tu. Faham? Kira nak fokus jadi sepenuh masa tu susah lah. Susah sangat lah. Macam 10 proposal, satu yang lulus. Kadang tak ada langsung. Tak pernah try untuk pergi pitching. Maksudnya kau buat satu proposal yang dalam bahasa Inggeris kan, untuk pitching company luar sekali. Tak pernah. Maksudnya? Contoh try hantar dekat production dekat Indonesia ke Thailand ke. Tapi kita guna bahasa kita dulu, bahasa orang, let's say lah bahasa English dulu kan. Tapi nanti pandai-pandai dia olah jadi bahasa dia. Tak ada lagi. Tak ada niat lagi. tak pernah terfikir. Tak terfikir lagi. Faham? Tapi kalau nak hantar idea ke Hollywood pun boleh ke? Janji kau kena ada email dia orang kan? Ya. Nanti dia orang kontak saya berminat. Mana tahu dia panggil kau pitching kat sana. Kalau ada rezeki lah. Okay. Aku takut satu je, kena salah. Dia ambil. Aku itu yang paling aku yang stop tu sebab tu lah. Kau pergi hantar tiba-tiba asal cerita aku naik. Okay, aku sebenarnya nak pergi ke isu ni. Okay, contohlah kita dah buat skrip cantik kan. Lepas tu ada satu production ni, dia bukan buat casting. Kalau casting untuk pelakon so dia ada buka satu peluang. Dia cakap untuk script writer yang baru, hantar skrip korang, nanti kita akan pilih yang terbaik, bayar. Lepas tu lah sekali semua orang dia tak bayar, dia collect je. Dia collect je. Ada terjadi tak kes? Ada, memang ada. Banyak lah. Tak ada banyak, tapi memang ada. Memang terjadi lah. Contohlah, kalau terjadinya benda macam tu, kau sebagai script writer, ada apa-apa cara tindakan tak? Maksudnya melalui perundangan ke, nak tuduh orang tu curi kau punya idea? Tak boleh? Boleh atau boleh, tapi dia mesti akan olah banyak cerita. Bila dah olah, dia hak dia lah. Dia kalau lawan pun tak boleh kan? Dia improvise script kau lah. Okay. So kalau lawan pun dia susah lah menang. Faham. So banyak kotor lah dalam bidang ni pun banyak juga. Pusing. Okay. Ya. Semua straight. Kau ingat kau hantar 10 tu,
tak ada yang lekat, mesti ada lekat. Kalau dia jujur, dia akan bagi tahu. Kalau jenis macam tak ada orang lain kan, panggil kau lah buat skrip. Tapi kan kalau contoh dia curi skrip kau kan, dia dah ada proposal lah, proposal saja kan. Tapi treatment semua dia tak dapat kan. Ke kau dia boleh upah penulis skrip lain. Okay, ghostwriter lah. Semestinya aku yang buat skrip. Oh, dia ada proposal, dia panggil penulis skrip. Penulis skrip dia tak tahu apa-apa. Dia okey, saya boleh buat statement ni. Tu dia buat lah. Oh, dia sebenarnya lebih pada nak curi proposal lah. Faham. Tapi buat itu tak lama. Kau ingat cerita kau boleh meletup ke? Tak ada. Ya, benda tak berkat. Takkan ni. Okey. Itulah. Kau terfikir tak nak buat kelas untuk orang buat skrip? Maksud aku mengajar orang. Mengajar tu boleh, tapi masalahnya tak ada keberanian lagi. Kenapa kau tak rasa tak ada keberanian? Sedangkan kau sebab masih satu lagi, masih yang tersiar satu. Kalau banyak-banyak tu aku okey lah nak cerita kan. So nak buat kelas. Nanti orang tanya berapa karya kau keluar TV satu kan. Tapi at least keluar TV lah. Keluar TV. Memang keluar TV, masa satu je. Faham. Nak dibanggakan apa sangat kan. Faham. So nak buat kelas pun masa macam ada ke orang nak join. Tapi kalau andai kata ada orang berminat, boleh lah. Boleh kot. Boleh dicubalah. Boleh diusulkan. Okay, faham. So selain daripada buat skrip kan, kau pernah jadi pelakon tambahan apa semua kan. Tapi sebenarnya aku nak pergi ke arah skrip lagi sebenarnya. Bagi tanya sampai ke dalam lagi. Sampai lunyai. Sampai lunyai yang boleh. Okey. Tanya aja pasal skrip. Kebiasaan kau nak dapat idea untuk buat skrip ni kan. Macam mana kau dapat idea. Maksudnya kau macam aku nak buat design, aku kena duduk termenung dulu, betul-betul aku fokus masa aku nak buat design je. Kalau orang nak buat skrip ni macam mana? Dia bukan buat skrip sebenarnya, dia nak buat proposal asal. Nak buat proposal asal. Macam mana? Macam mana muncul cerita ni kan? Macam mana kau dapat macam idea? Aku? Macam aku banyak tengok TV. Oh, okey. Tengok TV. Kadang tengok trailer pun, kadang tiba-tiba dapat idea. Faham. Aku tengok trailer kadang ayat tu kan boleh buat jalan cerita. Tu aku tulis. Aku style tu tak ada aku fikir apa jalan cerita nak kira buat. kau tak tumpukan. Aku tak tu duduk termenung cari idea tak. Aku tak bunyikan macam tu. Memang tak keluar. Memang tak akan keluar je lah. Melainkan aku berfikir lepas ni Ali dia buat pergi mana. Macam tu boleh. Kalau kau terus nak cerita satu idea, memang tak boleh. Kadang mimpi pun aku ni tercetusnya cerita Ilham tu. Olahan tu cerita tu daripada mimpi. Tengok trailer filem. Tengok filem. Aku ada situ dapat idea. Bukannya automatik nak duduk termenung baru dapat idea, tak. Pernah tak kau cuba, contoh let's say dalam 1 bulan kan, kau memang nak gila-gila nak tulis proposal, tapi sebulan tu tak keluar langsung? Pernah tak? Ada jugalah. Memang crime lah. Orang panggil mind block lah. Kadang sampai tu tahap aku ambil cerita tu ambil cerita ni lah. Tapi kau olah baik lah. Tapi tak tiru sebiji lah. Kalau macam kita ambil cerita orang, kita olah balik. Tapi orang cakap kerangka memang dah ada kan. Tapi sikit je. Maksud sikit macam cerita aksi yang lumba-lumba kan. Aku ubah sikit. Konon-konon cerita badminton kan. Kan lari tu kan. Jadi sukan lain. Tapi dia tengok pasal situ. Dia macam tu je sebenarnya. Bukan olah naik kereta tapi dia pergi melencong ke lain kan. Itu dah nampak sangat cerita tu. So aku tukar terus lah. 360 tapi idea tengok pada situ. Macam tu boleh lah. Faham. Tak semestinya kita nak idea makan ke di sini, tak susah lah. Contoh kan, untuk video 30 minit, telefilm 30 minit lah. Telefilm dia sejam lebih lah. Sejam lebih lah. Sejam lebih. Kalau 30 minit tu short film short film. Masih short film. Sejam lebih lah. Berapa banyak treatment yang anggaran kena ada dalam tu? Bergantung pada scene tu lah. Berapa kebiasaan scene yang akan ada dalam tu? Kalau sejam film, sejam dalam 80 lebih lah. 80 lebih. 80. Kalau filem
100 lebih lah. 120 ke atas. Aku Itu pun sebelum. aku cuba Dalam filem tu, dalam 120 scene Ah. kan, tak semestinya akan shoot semua. Dia orang pilih-pilih juga scene yang penting-penting. Okey. Bila shoot pun dia tak tayang semua. Dia Ada yang akan- potong-potong. Okey. Janji kau follow sikit tu Janji dia bersambung lah. Janji bersambung. Sebab aku sebenarnya Janji situ penting, dia akan ambil. Kalau tak penting, dia akan buang lah. Aku sebenarnya cuba fikir macam mana nak Ha. buat 80 treatment tu. Aku tak dapat. Sebab kau dah ada sinopsis tu. Kau ambil sinopsis tu, kau ambil treatment daripada sinopsis tu je. Kau tak payah pening-pening. Okey. Contoh okey. Kita buat satu ringkas lah. Okay. Sinopsis cerita ni, seorang ayah seorang ayah Boleh. yang zalim suka pukul anak dia. Lepas tu anak dia jadi seorang gangster. Lepas tu berubah jadi baik. Lepas tu bapak dia mesti jahat lah. Bapak dia mati lah. Dia Sebab mati. main karakter anak dia lah. Main karakter anak dia. So antara kau boleh kongsikan lah kan, apakah kau rasa treatment yang patut ada dalam tu? Zaman dia, zaman dia kanak-kanak. Mungkin kau boleh letak. Okay. Bila zaman kanak-kanak kau boleh letak scene rumah. Lepas tu ayah sedang menonton TV kan. Okay. Tiba-tiba datang anak dia buat bising. Lepas tu dia Okay. mengamuk. Dia macam tu. Kau lah macam tu je. Okay. Dia kira Kan dia kau boleh buka lah kan. Boleh bayang kan. Macam mana? macam jalan Jalan hidup cerita. yang kita lalui lah. Apa yang kita nampak sebenarnya kita gambarkan. Gambarkan kau tulis siap-siap supaya kau tak lupa lah. Babak dalam rumah. Lepas tu ni. Okay. Kau kena reka sebenarnya. Macam kita yang ada kat sana. Kita bayangkan kita ada dalam scene tu. Dalam cerita tu. Okay. Kau kena bayangkan. Dia sebenarnya apa yang kita tulis tu kita bayangkan. Aku bayangkan apa yang terjadi kan. So tangan laju dah nampak so tulis lah. Okay. Soalan ni aku rasa menarik. Kan pelakon, bila berlakon kan, dia berlakon pelbagai karakter. Okay. Dia akan pada satu masa tu dia akan ada masalah kecelaruan identiti. Betul tak? Sebab dia banyak sangat, dia perlu in character kan. Contoh, satu filem ni dia jadi penjahat, satu filem ni jadi ustaz, satu filem ni jadi progol. Kan? So dia jadi kecelaruan identiti. Banyak yang jadi macam tu. Sampai pelakon cerita Joker yang sampai bunuh diri apa semua tu kan. Okey, adakah benda macam ni akan terjadi kepada scriptwriter sebab dia nak menggambarkan keadaan tu? Asalnya tak jadi Sebab Melainkan kau tulis skrip bersiri, drama bersiri. Itu kau lagi pening. Sampai 100 episod kau rasa kau tak pening ke? Ya. Ini sekat tele tu pejam mata lah. Kira kau nak kena hadap bersiri-siri ni lagi pening kan? Sebab kan kau nak menjiwai. Menjiwai satu. Lepas tu kau nak ingat konti dia, watak dia macam mana. Pening weh. Episod yang panjang tu. Itu punya skrip yang bersiri lagi pening. Dia kena tahap IQ dia lagi tinggi lah. Aku macam rendah sikit lah. Pertengahan lah. Dia orang kena IQ dia lagi tinggi supaya nak menghadap dia punya bersiri-siri tu. Okay. So maksudnya risiko untuk kecelaruan identiti pada penulis skrip ni rendah lah. Tapi tak, kalau bersiri tu aku rasa agak tinggi lah. Stres jugalah dia orang aku rasa. Adakah contoh penulis skrip terlibat dekat dalam pemilihan karakter? Contoh kan, dalam skrip kan, kita kan sebelum buat skrip kan, kita ada karakter-karakter dalam skrip tu kan. Adakah karakter-karakter yang ada dalam skrip tu penulis skrip kena tentukan? Betul. Pelakon cadangan kan. Penulis skrip yang kena tentukan siapa. So bila sampai pitching kat CCTV, kau jangan harap lah kau nak pelakon ni. Saya minat pelakon ni, saya nak letak Fatah Amin lah. Lepas tu producer kau kepala, yang mahal ni. Tak semestinya pelakon cadangan tu dia akan setuju oleh producer. Producer nak pelakon dia. Saya nak pelakon ni, saya minat anak saya minat inilah Nora Danis ke apa kan. Saya nak ni lah. Dia macam tu. Tak bergantung kepada bukan maksud CCTV akan tentukan. Maksud aku kau cuma bagi cadangan je. Bukan maksud aku dalam skrip tu kan. Contohlah ada karakter dalam skrip yang kau tulis tu ada Abu dengan Ali. So Abu ni mesti ada karakter dia. Ali ni mesti ada karakter dia untuk menghidupkan skrip kau. So adakah karakter tu kau yang tentukan?
penulis skrip yang tentukan ataupun ia sebenarnya watak-watak. Ya. Baran, watak Pandang-Baran. Ya, betul. Sikit yang tentukan. Kalau pelakon cadangan sama juga penulis sikit tentukan juga, tapi yang tu siapa pilih-pilih tu yang producer lah. Bukan producer. CCTV. Okey. Bukan producer. Okey. Producer on je. Okey. Faham. Maksud aku watak tu kau yang Watak tu bukan producer yang nak komplain, tak. Dia tak pernah komplain pasal watak tu. Watak tu semua daripada penulis skrip. Semua penulis skrip yang buat. Dia yang tentukan watak ni garang ke tak garang ke. Kalau cerita Ustaz Madi yang gila set tu penulis skrip tu apa? Yang tentukan tu. Marah penulis skrip. Okey, faham. Penulis skrip dia yang buat watak tu. Tapi kiranya asas untuk penghasilan apa-apa telefilm ke filem besar peranan penulis skrip ni. Tapi dia pandang ringan lah. Macam Pelancaran filem lah. Mana dah panggil penulis skrip pun. Panggil gitu je. Sebab pada aku kan dia macam tulang belakang kepada apa-apa pengeluaran filem dengan telefilm. Penulis skrip ni. Kalau penulis skrip tu buat cincai-cincai, roboh lah. Betul lah. Penting kan. Kalau tak ada penulis skrip, tak jadi cerita. Kan? Ni saja mencari kontroversi ni kan. Pada pandangan kau, kenapa penulis skrip kat Malaysia tak dihargai? Ataupun tak diambil, orang cakap orang tak pok sangat. Kenapa kau rasa macam tu? Aku tak faham dia kat Malaysia ni kan. Dia tak menghargai penulis skrip kan. Sepatutnya penulis skrip tu nombor satu dalam production tu. Dalam filem tu kan. Betul. Berjaya tak berjaya semua. Bila tak berjaya salahkan penulis skrip lah. Bila berjaya pengarah ni nama. Pandai dia orang kan. Sebab aku kalau macam filem-filem yang berjaya kan. Tahniah kepada production, tahniah kepada director. Tapi penulis skrip krik. Dia tak tanya siapa buat skrip bagus lah cerita ni. Bila cerita tak bagus, kau cari penulis skrip. Siapa buat cerita ni? Siapa buat skrip? Aku baru terlintas benda tu. Kenapa jadi macam tu? Aku tak tahu lah. Dia memang lumbulah manusia kot macam tu. Bila salah, cari orang yang ni. Dia jadi kambing hitam lah. Agak kambing hitam. Dia macam betul. Macam ibarat, kalau aku sekarang dalam line marketing kan. Kalau marketing ni, dia selari dengan sales. Kalau orang buat sales sama agresif dengan orang marketing, bisnes padu lah. Let's say lah, aku buat marketing gila babi, tapi orang yang buat closing sale tu macam tai, layan customer suka tak suka kan. Sale drop, salahkan marketing lah. Cakap marketing buat tak berjaya, marketing tai. Tapi bila marketing cantik, sales pun padu, tiba-tiba orang sales je dapat nama. Marketing tak payah, ada komisen tadi. Betul lah, macam sama dulu kan sekarang sama je. Macam filem Piramli pun. Macam filem Piramli yang berjaya kan. Contoh macam Sinema Menjalan Lapuk. Kau rasa ada orang tanya siapa menulis skrip? Aku tak terfikir. Siapa yang tulis skrip? Piramli sendiri lah. Aku rasa bukan. Sunasi dia bukan dia buat. Tak, masalahnya yang pada filem Piramli yang berjaya, ada orang tanya siapa penulis skrip kan? Tak cakap macam tu kan. Semua orang tahu pengarah dia. Siapa pengarah? Piramli, dahsyat Piramli. Ada orang cakap siapa penulis skrip? Tak ada. Mana orang pernah dengar orang cakap siapa penulis skrip? Tak ada. Orang tanya siapa pengarah je. Kan? Apa orang cakap, selain daripada producer, director, pelakon lah. At least pelakon filem yang paling meletup sekali apa Mak Kilau kan. Ada orang tanya siapa penulis skrip? Tak ada. Orang tahu pelakon je. Orang tanya siapa pengarah je. Pengarah. Tak ada. Baguslah penulis skrip. Tak ada. Orang tak puji lah penulis skrip. Orang puji director lagi. Kan? Betul-betul lah. Aku macam sekarang ni macam nampak sangat dia tak hargai. Sekarang ni baru aku nampak macam mana. Bukanlah ni daripada POV aku lah. Aku tak tahu secara menyeluruh, secara amnya macam mana ni. Tapi ni sebagai aku, orang yang buta seni, yang tak tahu apa orang awam lah. Orang tak sampai kasyaf tu penonton lah. Orang tak kursi sampai penonton lah. Makrifat tu. Makrifat. Pada aku sendiri macam terasa macam asal penulis skrip. Kalau dekat layar filem yang ending apa panggil kredit kan. Kredit bukan main yang cerita pelakon, pengeluar, director, penulis skrip ujung-ujung. Kan? Biasa macam tu kan. Tak ada langsung. Tak nampak pun. Kadang-kadang kita dah belah lah. Betul. Siapa tak ada pun bila belah kan. Apa yang biasa bermain dalam yang depan sekali pun rasanya tak ada. Jarang lah tunjuk penulis skrip.
Tak oleh ada. siapa-siapa. Tak pernah nampak aku rasa. Aku rasa lah. Sama lah filem Marvel pun Avenger mana ada punya skrip siapa. Dia semua kat belakang-belakang. Betul. Macam penulis dia tak Padahal lagi. dia yang orang cakap Dia penggerak cerita penggerak tu. ya. Penggerak cerita. Aku rasa Sama. Malaysia dengan luar negara sama aja. Tapi dia orang tak marah lagi. Tapi dia nak. dia Dia orang nak penulis skrip tu. Tapi tak faham lah aku. Agak. Ni agak sebenarnya melainkan kau artis popular, kau tulis skrip. Penulis skrip by artis popular. Ada tak kat Malaysia macam tu? Aslinya tak ada lagi yang Tak pernah. artis yang buat skrip. Aslinya ada tapi aku tak sure. Tak tahulah. Tak tahu. Faham. Okey. Banyak kita cerita ni. Apa dark side yang kau rasa? Okey. Tengah jam je. Apa dark side yang kau rasa bila kau buat skrip? Maksudnya kau berada dalam industri pembuatan skrip ni. Selain daripada kena sailang. Mungkin payment lah. Mungkin payment aku lebih, dia bayar kurang. Lebih kurang macam tu lah. Aku rasa lah. Payment hilang di tengah jalan lah. Payment tengah jalan satu. Lepas tu ditipu satu. Mungkin lah. Mungkin dia ditipu lah. Side lah. Mungkin lah. Macam proposal kita lulus 2, dia panggil 1 je. Okey. Contoh lah. Contoh lah. Okay. Selain tu itu je. tu je lah. Ada lagi tapi tak ingat. Okay. Mungkin buat payment lah. Aku rasa yang hotel-hotel mungkin semua buat payment lah. Aku rasa. Okay. Sebab yang penulis baru ni biasalah hantar dekat production kan. Tak nak lah cerita ni. Tiba-tiba cerita keluar. Alright. Kau tak angin ke? Faham. Ada kita sebagai pengerah untuk buat proposal tu, of course lah kita tahu kan. Tahu. Benda tu yang kau down je kan. Faham. Kau takkan teruskan lah benda ni. Mesti lah cakap. Mesti kau frust. Kau dah buat penat-penat, tiba-tiba hasil kau orang ambil. Lepas tu kau apa pun tak dapat. Melainkan kita buat, orang cakap macam kan sekarang kan YouTube dah ada kan. Melainkan kita buat filem kita sendiri lah. Kita buat sendiri, kita puas hati. Kita nak rugi, kita yang rugi. Orang tak rugi. Faham. Itulah. So untuk sekarang ni kau cakap kau fokus untuk short film lah, untuk sendiri kan. So berapa banyak short film yang kau dah buat ni? Untuk channel short film aku start daripada aku belajar tu kan. Banyak juga. Okay. Banyak kelemahan yang aku buat lah. So apa fokus kau buat short film tu? Maksudnya maksud aku genre filem yang kau buat tu, short film kau tu. Genre komedi ke? Genre cerita gaduh-gaduh ke? Racing ke? Apa kebanyakan yang kau pilih? Aku minat semua sebenarnya. Aku kalau ada cerita komedi aku buat komedi, kalau ada action aku buat action. Campur-campur lah. Seram-seram aku buat. Campur-campur lah. Campur-campur. Aku tak fokus satu je. Aku suka buat semua. Okay. Aku suka mencuba. Kenapa kau tak fokus pada satu dan perfectkan satu tu? Contoh lah, let's say kau buat satu daripada awal sampai ke habis kau buat genre komedi je. Kenapa kau tak fokus pada benda tu untuk perfectkan benda tu? Sebab aku tak puas. Kalau buat komedi tak puas lah, kena buat cuba lain lah. Nanti orang bosan. Kau ni cerita buat lawak lah. Suka cerita lain. So aku fokus pada lain lah. Bukan ikut cakap orang lah, tapi aku suka diri kau sendiri berbagai lah kan. Macam lakonan sendiri lah. So kau ni cerita buat selalu buat berlakon lawak-lawak kan. So aku tukar lah. Tiba-tiba buat watak marah. So nampak kelainan lah. Okay. Adakah soalan lah. Jadi orang tengok dia ni boleh punya watak komedi lawak, ingat ke buat lawak je boleh. Okay. Watak, dia boleh pelbagai. Watak gangster pun boleh. Tak ada orang fikir aku buat dia ni melawak tak. Biar orang nampak aku boleh lain lah. Aku sebenarnya nak tanya soalan dari segi genre gini. Adakah kau boleh hybridkan genre kau? Contoh. Masih skrip ke apa? Tak. Sekarang ni pada short film kau lah. Okay, short film lah. Tapi sebab kau short film kau pun kau yang tulis skrip kan? Yelah. So okay, let's say sekarang tapi ada yang short film aku direct, orang lain buat skrip. Ada juga. Ada. Baru-baru ni ada aku shoot. Okay, side track kejap. Okay. Kau rasa ramai tak penulis skrip kat Malaysia? Yang senyap ke apa? Tak kisahlah yang senyap ke, yang ghostwriter ke, yang betul-betul keluar. Dia bergantung kepada production lah banyak. Production tu kan ada penulis skrip dia orang sendiri. Okay. Itulah. Kalau nak tahu ramai tak ramai,
Kena tengok berapa banyak production dia. Berapa production yang aktif lah. Okay. Filem pun sama juga. Okay. Berbalik pada genre balik kan. Macam kan kau suka buat pelbagai kan. Boleh tak macam contoh ni orang cakap pandangan aku kan. Okay. Kan macam cerita Indonesia kan. Dia suka gabungkan dua genre dalam satu filem. Maksudnya seram komedi. Seram komedi tu. Itu trend baru tu. Bukan barulah, dari dulu lagi ada ni. Tapi contoh kan campur kan. Kau kan suka komedi. Let's say kau buat komedi kan. Kenapa kau tak gabungkan contoh seram komedi ke seram? Memang aku ke arah tu sebenarnya. Tapi tak sampai. Dia komedi-komedi kan. Sepatutnya aku komedi ada seram sikit, ada action sikit. Dia sepatutnya macam tu kan. Kau tak dapat melepasi lagi tahap tu. Mungkin sebenarnya kau cuba lah macam tu. Campur-campur kan. Tapi sebenarnya fokus kau sebenarnya pada komedi je kan. Tapi baru-baru ni ada buat skrip lah. Cerita lah, seram komedi ke? Seram komedi. Seram komedi. Baru nak start balik. Tapi tak payah nak shoot lagi. Okay. Kan kau dah terlibat dengan short film kan. Okay. Dari segi pelakon, kau ambil yang betul-betul boleh berlakon ke kau rasa sedap mata memandang je ke? Macam mana? Bergantung pada watak lah. Kalau watak mak tekan nak panggil perempuan muda kan. So benda tu boleh jalan je. Tak kira perlu, kau tak betul-betul select yang betul boleh berlakon. Tapi kalau tak boleh lakon tu penat juga kan. Kalau kau scene nak tunggu dia bagi okey kan. Dialog tak apa, lupa dialog lah, kena ulang balik. Dialog tak sampai, ulang balik sampai dapat. Itulah cabaran dia. Okay, sebab kau dah buat short film, adakah pelakon kau menggunakan skrip yang kau tulis tu 100%? Atau dia olah balik skrip? Aku tengok je dia yang skrip aku tu kan. Tengok dia ikut tak. Okay. Tapi kalau dia nak ayat dia sendiri, aku bagi je. Tak sedia aku suruh apa khabar, aku pun cakap apa khabar. Kira-kira kau okey lah, tak ada permasalahan. Kau ni apa khabar? Kau ni apa hal? Awak ni apa hal? Ayat sendiri aku lebih suka hati kau lah. Janji tak lari janji tu. Kira kau tak ada permasalahan. Tak ada masalah. Kira kau terbuka lah. Aku terbuka. Faham? Pada kau, lepas dah jadi kau terbuka macam tu kan, adakah sebenarnya ia memberi kebaikan kepada filem kau, short filem kau? Ke kau rasa sebenarnya benda tu hanya nak menyenangkan pelakon kau? Tak juga, bergantung pada jalan cerita lah. Kalau jalan cerita tu tak lari sampai okey, on je. Tak semestinya cerita kau nak ni kan, nak skema sangat jadi macam apa pula. Dia macam zaman purba pula. Sekarang zaman moden, kau dialog zaman purba. Zaman Azura. Zaman Azura pula. Kalau abang, cerita awak lawak buat apa? Okey. Kalau cerita lawak tak kisah sebenarnya. Okey. Kau buat apa pun okey. Kalau cerita kau serius, action, tiba-tiba kau dialog yang minta kena, memang jadi lawak cerita dia. Contoh kalau kau buat short film kan, setiap scene yang di shoot kan, kau akan tengok balik tak? Maksudnya shoot angle dia cantik ke tak? Kau akan revise tak benda tu? Ke kau asalkan ada je? Banyak kesilapan sebenarnya. Okay. Apa yang selepas shoot tu sebenarnya kita kena tengok balik. Dia panggil pre-pro kan? Bukan pre-pro. Apa? Pre-pro tu apa bro? Bukan pre-pro. Pre-pro tu sebelum shoot lagi kan? Sebelum shooting kita nak pergi cari lokasi. Okay. Yang ni masa tengah shoot kan. Macam kamera ni tengah shoot kan. Dia shoot. Sepatutnya kau tengok balik, playback balik. Playback balik apa yang kau shoot tadi. Nak tengok cantik ke tak? Cantik ke tak? Ada suara ke tak? Angle ni okey ke tak? Aku sebenarnya kena tengok balik. Kesalahan aku banyak kat situ. Tak buat yang tu lah. Shoot. Okay, next scene. Tak tengok balik. Bila sampai kat machine editing, apa ni ada tuan-tuan kat sini? Apa ni? Itu kesalahan aku lah. So, kena perbaiki lah. Apa lagi yang kau boleh sharekan kesilapan kau buat short film? Yang kau rasa kau boleh, kalau orang nak buat short film, bila kau dah ceritakan benda tu, dia macam ingat lah, tak buat benda ni. Apa lagi selain daripada yang tadi lah? Konti kena jaga lah. Macam scene ni, macam kau pakai topi kan. Lepas tu tukar scene pula kau tak pakai topi. Kan lari tu. Faham? Itu yang besar. Yang halus-halus tu kita tak nampak.
Macam tu sampah kiri kanan apa Itu semua. nampak sangat besar. Ha. Yang konti yang kecil-kecil macam tadi kau garu kan. Tiba-tiba tukar shot kau tak garu. Betul. Okey. Kau kena garu. Itu yang cabaran paling besar sekali. Konti. Adakah nak menyambungkan antara scene ke scene tu susah? Faham tak maksud aku? Contoh daripada scene satu ke scene Maksudnya dua. edit lah. Kau Kau tarik balik je lah. Sebab tu yang ada sebelum shoot kan. Kan ada cut. Bukan cut itu. Action. Scene satu take 7 Action. action. Ada yang itu kebanyakan untuk filem lah. Sebab senang nak edit kan. Kalau drama tak payah. Drama dia cantik ke. Apa ni scene apa. Dia ada jadual sendiri. So mudah lah. Editor cari balik lah. Scene 1 cari satu. Scene 2 cari balik scene 1. Padahal scene 2 tu duduk kat belakang sekali kan. Kau tarik balik kat depan. Dia tak semestinya tak buat ikut step. Kau kata scene kat rumah kan. Dalam cerita tu apa yang ada scene kat rumah tu kau semua shoot dulu. Walaupun scene tu yang last sekali 40-50 pun dia buat dulu scene rumah tu. Dia macam tu. Tak mestinya satu rumah rumah. Lepas tu nak pergi scene luar, pergi kat luar tak. Aku sebenarnya krem kejap. Tapi kalau orang yang bendul jenis tak faham, dia ke buat macam tu tau. Sebab sekarang ni aku rasa krem sebab aku orang yang macam tu. Aku kena ikut jenis aku lah. Ni jenis aku. Sebab tu aku tak. Dulu aku fikir macam tu. Sebenarnya tak. Aku mati-mati ingat kita akan buat ikut step. Kalau kat rumah, lepas kat rumah contoh kat luar. Betul kat keluar. Aku tak terfikir yang kat rumah settlekan semua kat rumah. Dia sebenarnya macam tu. Ada scene rumah kan. Buat rumah settle. Kat luar buat apa yang scene yang kat luar yang perlukan scene luar. Tu yang penting ya, macam tu kan. Tak bukan macam tu. Pentingnya skrip tu. Jadual tu. Lepas ni scene apa? Tak maksudnya lepas scene 2 scene kat luar. Takkan kita nak keluar scene kat luar. Scene 3 kat rumah. Patah balik kat rumah. Tak macam tu. Faham. Susah So kalau ada melibatkan scene rumah, buat rumah dulu. Kat luar hari lain settingkan jadual tu. Betul. Jangan kau Bukan berterabur lah. Bukan berterabur. Faham. So itu perlunya konti. Lepas ni aku pakai topi colour ni. Lepas tu tukar colour lain. Memang lari lah konti. Lepas tu scene 3 kau nak datang balik kan. Tiba topi colour lain pula. Memang garu kepala lah. Itu yang keras buat benda ni. Perlunya ada konti man. Orang yang jagalah benda tu. Ada yang jaga konti. Itu penting tu. Konti lari dia yang kena dulu. Selain daripada director kan. Director pun kena juga. Kau yang tengok sekali kau tak tengok ke dia apa ni. Tu perlunya konti ke. Konti kan dia jaga. Dia yang betul-betul jaga. Walaupun director pun kena pantau jugalah. Kalau salah dia yang kena. Faham. Marahkan director mana ada marah konti. Budak konti tak ada je. Dia macam tu lah. Hari ni banyak aku belajar benda baru ni. Banyak benda yang aku tak tahu ni. Paling penting konti lah. Konti. Jangan kau nak reshoot balik ada misai. Tiba-tiba nak shoot balik tak ada misai. Kan lari tu. Pisang. Pisang kan. Sebab tu habis shoot kan. Ni kau sebagai pelakon kan. Kau ada konti lagi. Kau ada misai kan. Kau ada misai janggut. Kau jangan buang. Sebab kau ada konti lagi ni. Tiba-tiba kau buang misai yang janggut. Boleh shoot tak? Tak boleh lah. Hancur lah cerita tu. Faham. Tu yang pentingnya konti tu. Konti dengan konti lah. Konti lah. Penting. Konti yang paling penting. Untuk penghasilan short film. Kebiasaannya berapa bajet kau kena spend? Short film? Short film. Short film yang kau buat sekarang. Yang aku buat. Kebiasaannya berapa modal? Berapa modal yang kau biasa kena habiskan? Sebenarnya bergantung lah. Bergantung ada penaja ke tak ada penaja. Kalau suka-suka sendiri, kalau boleh zero bajet lah. Makan sendiri macam kira usaha je lah. Usaha sendiri lah. Tapi memang cerita aku sepatutnya perlu rumah. So nak larikan cerita perlukan rumah, aku seolah lah tak banyak cerita yang perlu kena ubah sebenarnya. Sebab cerita yang aku buat mesti nak ada rumah. So bila rumah tu bajet lah. Nak pakai rumah siapa. Kan kalau tak ada takkan nak sewa homestay. Yang homestay tu keluar kos. Bila keluar kos, kalau ada penaja lah. Tak, kalau income kau banyak, view banyak, dapatlah cover balik ni. View pun sendu ni mana nak cover. Okay. So aku buat macam tu lah. Zero budget lah.
Okay. Kalau rumah, pinjam rumah kawan ke apa ke, boleh. Kalau tak boleh, ubahlah pergi kedai makan lah. Jadi Faham. kita tak syok lah. Okay, untuk pembuatan short film ni kan, siapa yang biasa kau tengok sebagai reference? Maksudnya idola kau. Idola dalam filem ke apa? Untuk buat short film, short film yang kau buat kat YouTube channel kau ni kan. Kan biasa kan ramai yang buat short film ni dah berjaya dekat YouTube kan. So biasanya siapa yang kau ambil sebagai reference kau tengok? Tak ada. Tak ada. Aku main langgar sebenarnya. Sebab aku minat filem ni daripada Pirambi lah. Okay. Jadi aku bangan jadi macam Pirambi lah. Maksudnya kau tak ada tengok orang-orang, contohlah macam mana nak cakap ayat dia? Idola dalam Bukan maksudnya kan contohlah pembuat short film kan ramai dekat YouTube channel kan. Kau pernah tengok tak yang orang lain punya? Aku tengok Lampu mati satu. Oh, kau kita rapat sikit. boleh kejap aku betulkan lampu. Rapat sikit je. Cerah ada orang. Jangan lindung kamera tu pula. Berapa minit tu? 54 minit. Woi, gila. Cukupkan sejam lah. Sikit lagi. Boleh. Banyak cakap Kau baru tahu macam mana soalan kau tanya pada-pada. Aduh, aku makan setengah jam lah. Dah sejam lah. Aduh, kita bergelap. Sampai lampu pun. Kau kena standby ni. Power bank lebih. Banyak. Next time. Podcast aku setiap episode mesti ada insiden. Aduh. Insiden kena halau lah. Insiden lampu lah ni. Lampu kena standby power bank lebih. Ni bukan power bank aku tak sempat charge. Aku charge separuh je. Kau kena standby juga Yang tempat charge kau sambung je. Boleh. Ni tak masuk ke? Ni masukkan sekali. Kita masukkan sekali. Okay. Apa dah soalan aku tadi? Lupa. Short film. Untuk short film, kau pernah tengok tak short film yang orang lain buat dalam YouTube channel? Ada aku tengok juga. Siapa yang biasa yang kau tengok? Bukan biasa lah macam. Kita tengok juga Tengok jugalah. Secara random. Bukannya aku minat. Minat mesti tengok dia. Tak. Okay. Serandom lah. Kalau buka YouTube, lalu tengok. Macam menarik aku tengok lah. Okay. Dia macam tu lah. Faham. Kiranya kau tak ada influence daripada mana-mana. Maksudnya, contoh aku kan. Aku suka tengok, let's say aku podcast kan, aku suka tengok podcast Yusuf ke apa kan. So aku konon-konon nak buat macam tu sekali. So aku ada konsep yang aku rasa, aku boleh follow sekali. Tapi aku ubah cara aku. Kau tak ada macam tu lah. Kadang aku tengok kat YouTube. Bukan YouTube lah, TikTok. TikTok shoot pasal filem lah. So dapat idea macam best juga ni. Aku nak shoot macam ni lah. So aku take note lah. Lepas ni nak buat macam ni, dia tengok jugalah. Terambil contoh pada TikTok jugalah. Okay. Contoh apa konten, apa orang cakap, username TikTok. Dia tak terkenal sangat pun. Cerita yang masalah yang random lah. Asal lalu je lah. Asal lalu lah tengok. Shot ni. Lepas tu aku save lah. Nak tiru, nak buat macam ni lah. Shot ni cantik ni. Okay. One shot lah. Nak buat cerita ni. So aku buat lah skrip berdasarkan angle tu. Okay, faham. Dapat lah sikit. Contoh macam angle semua, kau ada listkan tak benda tu? Dalam satu buku ke, dalam satu? Tak ada. Kau tak dokumen? Aku main Rambo je. Kat lokasi mana yang aku masa menarik, aku shoot je lah. Okay, faham. Tapi banyak pada pacak kamera drama kan. Asal so, tak ada asal boleh lah. Bukan asal boleh lah. Drama kau nak angle banyak sangat. Okay. Lain lah cerita hantu nak pergi sana, pergi sini. Sebab cerita tu ada pula pernah buat kat dulu. Kalau drama, kebiasaan berapa kamera pakai? Drama satu je lah. Satu je. Pacak je. Pacak. Aku lah kalau buat shot lain kadang dua, tiga kat lah. Shot orang cakap long shot. Long shot lah. Dengan apa satu lagi? Long shot? Satu lagi apa? Half shot. Aku tak tahu lah. Tapi pernah dengar lah. Long shot benda jauh lah. Medium shot lah. Medium shot. Close up. Close up. Close up. Close up aku jarang. Okay. Memang aku jarang close up. Sebab keterbatasan kamera ke? Tak juga. Sebab kamera sekarang dah besar. Berapa kau nak close up lagi? Kau buat medium pun dah nampak muka kau, reaction kau. Okay. Kan? Tak? Melainkan scene kau menangis, anak kau kena accident, mestilah close up. Mestilah long shot kan? Tapi ni akulah. POV aku aku suka. Kalau kau shoot drama lah, kau suka angle macam mana? Kalau aku lah, aku suka banyak perubahan kamera, angle kamera. Kejap long, kejap short. Faham tak maksudnya? Tahu.
Kena ada 2-3 kamera. Aku tak suka benda yang statik sebab aku rasa bosan. Memang, tapi yang masalah nanti editing nanti. Kalau kau juga editing, tak ada masalah. Kau buat je lah. Yang penting kau je. Itu antara faktor yang kena ambil kira lah. Okay. Walaupun banyak angle kau shoot, sama juga bila kau director kan. Kau banyak angle-angle yang edit bukan kau. Editing yang kau edit. Kerja kau director, kau shoot je. Karya-karya yang kau kan. Tak mestinya angle yang cantik. Dia akan pilih angle yang cantik tu yang pilih kat masa editing. Okay. Melainkan kau Samsul, kau shoot, kau yang edit, dia kau yang pilih. Samsul dia edit sendiri. Samsul dia edit sendiri. Gila. Lagu-lagu semua dia pilih. Dia beli. Gila, Dia beli lagu tu, dia download. Betul dia dah beli, hak dia lah. Ya. Tak gila dia sampai boleh editing sendiri. Dia edit sendiri. Shoot pun dia sendiri. Shoot dia kan director. Dia director. Dia handle kat tak shoot? Maksud aku. Dia handle kat. Kira dia tahu kamera. Dia gerakkan kamera, dia tahu. Bapak cerdik. Habis yang kamera goyang-goyang tu dia juga. Dia yang tentukan kamera ni goyang ke tak. Gila. Memang outstanding lah. Pada aku dia genius lah. Memang lah. Sebab walaupun dia ada DOP dia sendiri, dia yang pegang kamera tu. Sampai macam tu. Angle tu dia nak. Gila. Mungkin sebab dia membesar dengan buat filem kan. Sebab dia minat. Director dia minat dengan kamera macam aku. Aku minat dengan kamera. So biar aku cameraman, biar aku direct. Aku tak suka aku cameraman orang lain direct. Bukan aku aku direct, orang lain cameraman. Aku suka aku direct, aku yang pegang kamera tu. Faham. Aku lebih suka macam tu. Okay. Wish. Rumit. Macam kau suka macam mana? Kau jadi cameraman, kau jadi director, orang lain cameraman. Kau nak pegang kamera? Obviously aku nak kau boleh nak orang cakap take part dalam semua tempat lah. Sebab tu karya kita kan. Obviously kita nak angle kita. Cumanya kalau lah cameraman ada idea yang lebih cantik daripada aku, of course aku akan terima dia punya idea lah. Aku lebih bersikap terbuka sebab aku fokus kepada lebih nak menjual. Sebab konsep aku ni orang cakap fikiran orang bodoh-bodoh lah kan. View cantik, angle cantik, video cantik, senang jual lah. Memang. Melainkan aku berlakon kat cerita tu. So kau pegang je kamera. Okay. Aku berlakon ni. Takkan aku berlakon aku nak ya. Tapi boleh juga sebenarnya. Aku tekan rekod macam ni lah. Tekan rekod aku pergi berlakon. Tapi macam lambat sikit lagi je. Faham. So apa next short film kau yang bakal kau buat? Ada banyak hari tu sebenarnya. Nak kita nak shoot kan. Kita nak shoot kat luar tempat, luar pada Selangor lah. Okay. Tapi sebab ada kematian kan, so kita cancel je. Projek tu cancel dulu. Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Ada yang terlibat dalam pelakon tu lah. Okay, faham. Suhur dulu yang tu akan datang. Tak tahu lah nak buat cerita apa. Tak tahu lagi nak buat cerita parodi ke apa ke, boleh je. Faham. Itu kan nak projek aku. Kalau boleh aku nak buat tele lah. Macam kau cakap kan, nak buat tele. Buat tele banyak-banyak. Tapi pelakon tak ramai, 2-3 orang je. Aku nak kena macam Mamat Khalid punya cerita lah. Mamat Khalid banyak pelakon. Kira consider banyak tu. Macam aku nak buat telefilm, konsep telefilm tapi tak ramai pelakon. So aku nak kena cerita buat per idea lah. Ya. Per idea buat skrip untuk yang tak ramai pelakon. Okay. Tapi panjang, durasi dia panjang. Faham. Tough. Menarik. Aku tak pernah buat lagi lah banyak-banyak sebenarnya. Boleh try kan. Benda baru kan. Tapi kau okay, let's say lah. Tapi yang pening tu aku nak berlakon sekali. Siapa nak pegang kamera? Tu yang masalah dia. Kenapa kau nak berlakon sekali? Sebab nak famous lah? Bukan tak. Dah tak ada pelakon yang boleh free, yang boleh nak. Kalau aku bayar nak panggil orang, aku nak panggil pelakon bayar. So daripada nak jimat akulah sini pelakon. Bukan aku nak glamour pun. Faham tak? Bukan aku nak glamour kan. Faham tak? Faham. Dah tak ada orang. Okay, macam ni. Let's say aku ni orang yang ada duit, aku boleh fund kau punya filem. Okay. Apa yang aku akan dapat bila aku fund filem kau? Kau pitching aku. Aku rasa mesti kau nak cerita ni best, menarik, boleh jual. So mesti kau nak. Itu je point aku. Keuntungan lah. Keuntungan.
cerita best keuntungan. Yang Tak, selain daripada apa titik berat kau, macam contoh kau dalam filem tu, contoh company aku jual baju kan. Okay, dalam filem tu kau janji dengan funder kau, filem ni memang akan blow bila dalam filem ni orang akan pakai baju tenang je. So confirm lah orang akan nampak brand tenang sepanjang filem ni. Tu satu. Lepas tu bila dah blow filem ni, untung akan daripada funder lagi kan. Lepas tu brand kau akan terkenal lagi. Apa yang kau boleh janjikan kepada funder kau? Maksud aku, apa yang kau rasa kau boleh beri dekat funder kau? Macam tu, jual nama dia lah. Katalah founder tu ada jual minyak wangi kan. So mungkin produk minyak wangi tu letak dalam filem tu. Placement lah. Placement. Letak dalam filem tu kan. So bila orang tengok filem tu, ramai mesti produk akan lebih dikenali. Selain daripada tu? Selain daripada tu, kalau cerita kena best lah. Cerita kena best, lepas tu kena letak pelakon yang top. Ini tarikan filem ni. Okay. Ini cerita ni best ni. Cerita jalan cerita menarik kan. Okay. Tarikan filem kan. Letakkan pelakon yang terkenal. Itulah cara nak menarik founder lah. Okay. Boleh tu. Untuk nak meyakinkan dia agak boleh tak? Kan. Selain daripada tu, yang kau rasa macam outstanding lah, macam kalau orang dengar macam gila lah, aku rasa nak fun lah. Kau rasa kau tu? Aku rasa macam buat filem yang gempak lah. Macam ada CGI kan. Letup tu. Wow. So betul ni boleh pergi dia. Faham. So dia nak, kalau tak berapa juta pun dia boleh akan bagi. Contoh lah. Faham. So kalau kau nak cari funder kan. Aku nak jual kau sebenarnya ni. Berapa anggaran bajet yang kau rasa kau nak untuk permulaan? Kau rasa lah. Roughly bodoh-bodoh. Dia sebenarnya filem tak sampai juta pun sebenarnya. Kau nak terus nak yang kau punya funder lah? Ke kalau contoh tak, janji ada je. Tak sebenarnya juta-juta. Contoh kalau 100,000 pun dah boleh run sebenarnya. Kena maksud aku, kalau orang mampu fund untuk 1,000-2,000 tak nak. 1,000 bukan filem tu. Dia contoh buat short film lah. Short film boleh. 1,000-2,000 boleh lah. Tak kisah, boleh. Faham? Kalau ada founder yang bawa 1,000-2,000 aku on. Boleh buat short lah. film boleh buat, memang boleh buat. Kalau filem besar, filem penuh tu 100,000, 200,000 dah boleh on sebenarnya. Dah boleh on bagi aku lah. Kau lain aku tak tahu lah. Ya. So berapa lama, contoh lah, kalau ada funder, berapa lama duration yang dia kena tunggu untuk tengok produk dia? Filem kau lah. Short film. Maknanya kalau dia bagi penuh, cepat sikit lah. Contoh lah orang pump dekat kau 5,000. Contoh lah ni. 5,000. Short film tu kau akan buat satu je short film ke kau akan buat 2-3 short film? Berdasarkan bajet tu. Satu je lah. Satu je lah. Satu cerita je lah. Faham? So berapa lama untuk masa kau boleh menyiapkan satu short film tu? Masa syuting. Kalau syuting seminggu boleh lah. Dalam masa ini, macam dia bagi duit hari ni kan. Bukan besok terus syuting. Dalam minggu depan baru syuting. Lepas tu bila syuting dalam seminggu baru siap edit. Dalam 2 minggu tu lah dah siap lah. Okay. Tak lama. Adakah funder tu perlu mengikut proposal kau atau dia yang beri proposal kat kau? Maksudnya dia nak cerita aku atau dia cerita? Dia ataupun dia ada cerita sebenarnya. Kalau dia cerita, aku shoot cerita dia lah. Okay. Sama ada cerita tu boleh pergi ke tak boleh pergi. Dia punya hal lah. Dia bukan belakang cerita lah. Okay. Janji dia nak cerita dia, nak shoot, aku boleh shoot. Aku tak menjanjikan cerita tu meletup. Tapi aku janjikan cerita kau aku boleh shoot. Boleh deliver lah. Faham. Dia ada cerita kan? Dia shoot. Kalau dia tak ada cerita, aku boleh propose lah. Aku boleh suggest aku punya cerita. Kalau dia minat beberapa, boleh pilih salah satu. Faham. Tak cuma yang satu je kau setuju kan. Okay, faham. Berbicara dengan yang lain. Aku tengah menjual kau ni. Tak kisah, aku boleh je. Mana tahu kan. Cepat dengan lambat je. Mana tahu, kita tak tahu siapa yang tengok video ni. So hopefully nanti aku boost lah video ni. So hopefully kita boleh dapat orang-orang yang orang cakap berkaitan. Betul. Sebab kau
ada passion, kau ada minat, tak salah untuk orang cuba invest sedikit untuk menjayakan kedua-duanya. Maksudnya funder boleh dapat dia punya produk, kau boleh deliver dia punya produk berdasarkan minat kau. Kan? Betul tak? Betul. Kalau ada kedai-kedai makan nak buat promote kedai dia pun boleh je. Bayar dalam 1,000 lebih, 2,000 boleh je. Aku boleh shoot. Shoot edit sekali dengan aku berlakon boleh. Faham? Jadi panggil Ramai tak pelakon perempuan yang kau ada, talent perempuan yang kau kenal lah, untuk apa? untuk shoot short film ke apa ke, untuk buat konten? Adalah beberapa. Nak panggil tu boleh lah. Okay, faham. Ya, tiba-tiba nak tanya pasal talent perempuan. Macam tak berkait sangat. Berkait. Kalau tiba-tiba ada cerita yang melibatkan perempuan, mesti nak cari perempuan. Faham. Maksudnya mana aku nak cari last minute kan? Mesti Tapi dah ada dalam circle kau lah. Sebenarnya dah ada lah. Faham. Tunggu panggil dah. Tunggu free tak free je. Ya. Adakah talent-talent yang kau ada sekarang ni kerja 100% dalam bidang yang buat movie, buat short film ni ke dia ada kerja lain, kerja hakiki tak? Kebanyakan dia semua kerja lain lah. Ada kerja Kadang hakiki lah. Free hari cuti lah, satu had. Dia orang free dia boleh datang. Okay, tak ramai yang full time buat pelakon. Tak ada, tak ramai. Yang ramai pun, yang ada pun yang betul-betul pelakon lah. Yang ada nama, dia memang full time lah. Kalau yang biasa-biasa yang tak kenal lah, dia buat kerja biasa lah. Bila orang panggil boleh pergi. Itu je lah. Tapi boleh berlakon lah. Boleh. Kebanyakan boleh berlakon lah. Diorang ni belajar dalam bidang berlakon ke? Kadang dia orang minat satu. Minat. Kadang masuk kelas satu. Okay. Cungkir bakat dia orang daripada kelas lakonan pun ada. Faham. Dia macam tu je. Tiba-tiba terfikir pasal DMA kan dia bacot yang mascom ni. Maskot tu aku tak tahu lah. Tak, so Ni aku tak nak libatkan DMA ke apa kan. Just aku nak tanya pasal dari kau lah. Kau rasa kan, andai kata tak ada hiburan, filem, short film, telefilm, hiburan lah orang panggil hiburan kat dunia ni, kau rasa okey tak? Bukan okey, tak okey. Maksudnya memang ada, memang kena ada. Sebab hiburan ni macam kejaya tau. Kau. Dia bukan hiburan sebenarnya, dia kejaya. Kejaya lah, career. Kejaya. Bila kau tengok TV kan, itu kejaya dah tu. Faham. Ada yang buat skrip, ada yang pengarah, semua kejaya tu. Dia melibatkan semua lah. Hiburan ni dia kejaya. Bukan hiburan tu tak perlu. Memang ada pun. Memang dalam kehidupan biasa memang ada. Kita buat melawak, borak-borak dengan member kan, bahan-bahan member. Faham. Hiburan ni memang ada. Heavy topik kejaya lah ni. Heavy. Kau tak boleh cakap hiburan ni tak perlu kan. Tak, kau balik rumah pun mesti nak cari something lah. Takkan nak isap ganja Zaman bila sampai tekan nak isap rokok 24 jam. Mesti kau tengok TV dengan handphone kan. Faham. Lepas ni Netflix apa cerita pula. Semua tu hiburan ni macam kejaya lah. Faham. Netflix tu pun bagi orang dia tengah bekerja untuk menghiburkan kau kan. Faham. Okay, so dia tak, kau jangan fokus dengan keperluan sangat lah. Kalau ada kau tengok ada. Tak ada sudah. Faham. Kau tak perlu nak tak ada benda ni, tak boleh hidup ni. Macam kalau tak ambil barang tu gigil barang kau. Macam tu lah. Jangan kau fokus sangat. Jangan jadi taik lah. Jangan buat taik ni. Makan modal semua tu. Okay. So aku rasa aku dah korek apa yang aku nak tahu lah. So mungkin lepas ni aku balik, aku nak tahu lagi. Kau kaji lagi buat senarai. Nanti kau panggil aku cari balik. Itu of course akan ada je benda-benda baru. So untuk episod ni kita sampai kat sini je. Tengok kamera dulu lah. So merah. So untuk korang yang berminat nak tahu dengan lebih lanjut mengenai podcast aku ni ke apa ke, korang boleh tengok check out episod-episod lepas. Dan untuk orang yang nak sponsor podcast ni, dah banyak kali cerita ni. So kita mungkin dah tak ada lah masalah teknikal ni kalau ada orang sponsor. Sebab kita akan fokus untuk buat indoor pula lah. So untuk penutup podcast ni, apa aku nak cakap teruskan buat benda baik dalam hidup. Cari benda baik, tengok benda baik. Alright guys, tak lupa Peroja.